commission. Senang cakap, ada charge tersembunyi lah. So OnPay ni macam mana dari segi kos jualan tu? Ada charge tersembunyi atau tak ada ke macam mana? Cuba terangkan sikit. Ini yang best pasal OnPay ni. Walaupun anda buat jualan RM1 ataupun RM10,000 pun, total jualan tu ialah milik anda semua 100%. Okey, betul. Tak dinafikan platform lain dia akan bantu buat jualan, tapi dia orang ambil commission. So kadang-kadang ada sampai 3%, 5%, ada sampai 30%. Yang itu jika kita jual lagi banyak, so lagi banyak commission akan diambil lah. Tapi dengan OnPay ni kita hanya ada yuran bulanan saja. So jika anda ambil 1 bulan, anda hanya bayar yuran 1 bulan saja, and then apa yang anda generate sale kat situ memang tak ada percentage yang OnPay ambil. Selain daripada buat jualan di OnPay saja, kita ada juga fungsi-fungsi lain seperti payment gateway, SMS blasting, email blasting, dan juga kita boleh tengok analysis produk kita dah berapa banyak kita jual untuk masa sebulan tu. So bila kita tahu kos yang kita bayar satu bulan tu, so usahawan dah tahu, tak perlulah aku nak fikir untuk bajet lain. Dan mungkin bajet lain tu mungkin dia akan dibuat kepada bahagian lain. Contoh dia buat marketing, dia akan jual, dia akan bagi free gift and everything lah. So dia dah nampak berapa yang dia kena bayar untuk 1 bulan.